Bang, sini. Bang, Assalamualaikum bang. Sini. Ya. Oh bang, saya nak tanya bang. Abang daripada mana pergi mana? Saya daripada apa ni? Saya rekod sikit bang, boleh Bilik saya hantar di sekolah. Saya kerja cari kotak. Oh, jadi buat apa jadi macam ni bang? Jadi saya tengok macam Saya tak ada kenderaan je. Oh, tak ada kenderaan? Cari modal, nak cari kenderaan tak ada. Roda 3 pun tak ada. Saya memang kerja saya senang masa cari kotak dan hantar anak sekolah bagi bayar. Dia sekolah petang tapi hantar awal. Oh, hantar awal gitu. Dia ni kaki lari dia ni suka mengamuk. Kita selalu hantar awal pukul 11 selalu. Oh, jadi abang sekarang duduk kat mana? Saya asal Kuantan. Maksudnya Kuantan, orang Pahang? Orang Pahang tapi merantau duduk dengan rumah dekat. Dah sekarang ni duduk kat mana? Abang duduk kat mana? Saya duduk dekat belakang Update Bank. Ada rumah tak? Ada bilik. Ada bilik lah? Sewa bilik. Oh. Zakat bayar. Zakat bayar abang lah? Zakat bayar. Oh. Nak 900 900 sebulan lah. Oh, abang tak ada kenderaan Tak ada. Kita tengah nak cari. Kalau ada siapa boleh tolong. Roda 3 ke. Sekejap. Tak apa saya rekod abang. Mana tahu kuasa Allah bagi kan. Tolong share sekejap. Saya tak kisah je. Tengok. Memang nak minta tolong orang. Itu anak tu berapa tahun umur? Dia setahun 5 cik. Setahun 5. Ni ni berapa tahun ni? Kan ni jam 3. Adik nama siapa? Tak apa nama siapa? Siti Maisara. Siti Maisara. Ada seorang lagi perempuan dengan mak dia. Oh, dengan mak dia. Dah mak dia mana sekarang? Mak dia pergi dekat JKN sebab kemakini yang JKN kat sini sebab duduk sana. Tapi memang ada dapat zakat dapat, JKN dapat. Alhamdulillah. Asalnya kira sepatutnya saya bila saya dah nikah, saya dah tak dapat dah. Orang mau dapat. Jadi yang jadi macam ni sebab tak ada kenderaan lah buat troli ni. Itu hari ada kenderaan kereta wilayah robek tapi banyak sangat rosak keluar duit. Jadi terpaksa dengan Mac kita jual murah 800 jual. Jadi kalau dapat motor roda 3 senanglah bawa anak Boleh aja. Okey. Kalau nak nombor telefon kita boleh tak apalah. Tak apa saya nak sedekah jelah. Saya pun tak tahu ada cash tak ada cash ni. Memang macam ni selalu je kata. Apa? Saya bagilah buat buka-buka puasa Okey insya-Allah. Ni bang. Nama saya Sam bang. Nak telefon boleh takut ada cik ada barang ke nak bagi nanti kotak ke bersih boleh nanti saya ambil nombor bang. Jadi itulah saya boleh bantu sikit lah. Nanti saya share lah kat kawan mana boleh bantu abang bagi nombor telefon saya kat abang nanti. Okey bang. Kalau macam nak nguruk apa boleh kalau saya asalnya nguruk daripada boleh nguruk. Belum saya buat projek kotak ni. Okey boleh. Tapi tengok abang siap nak tengok. Saya pun ada anak kecil-kecil kan. Tolong macam siapa boleh cari protokol ada 3 ke tolong dengan siapa YP ke data pasal saya sini saya tak kenal orang. Orang mana selalu pergi kata-kata saya. Boleh tak apalah. Saya tak ligat. Saya round saya pernah nampak abang sekali. Saya kejar dah tak jumpa. Baru jumpa balik NAI. Tak apa insya-Allah bang. Abang saya doakan abang semoga abang dimurah rezeki sebenarnya bulan Ramadan ni bang. Semoga abang dimurah rezeki, dinaikkan martabat hidup. Nanti abang buka Al-Quran, abang cari surah Al-Isra ayat 70. Surah Al-Isra ayat 70 hai. Walaqad karamna bani. Baca ayat tu, insya-Allah Allah akan naikkan darjat kita. Boleh. Nanti saya WhatsApp ayat Quran tu Okey bang, Assalamualaikum. So kepuasan dia okey. Okay guys, jadi kisah ni kalau boleh tolong share kepada semua pengguna-pengguna ataupun platform media sosial lain, kerana abang ni lokasi dekat area Pandan, indah. Saya dah pernah nampak dia tolak troli hantar anak ke sekolah hantar anak ke sekolah. Jadi sama-samalah kita share video ni. Mungkin ada orang di luar sana nak hulurkan bantuan, bolehlah